Dan nafas-nafas yang terakhir mengalir dengan begitu perlahan, menandakan penamatnya akan berlaku. Dalam keadaan seperti ini, manusia sebolehnya mohon kepada Tuhan satu perkara, kerana nak melaksanakan satu perkara. Mohon satu kerana nak laksanakan satu. Apa kata manusia hamba Allah ini? Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah ya Rabb. Kalau engkau boleh paspung sikit umurku ni, sikit je tak apa dah, ada ruang dan peluang, aku nak sedekah. Jadi tajuk pada malam ni kita angkat keajaiban sedekah. Kadang-kadang kita bincang bab sedekah ni banyak kali. Sejak daripada kita kecil kita dengar tentang sedekah. Kita dengar tentang fadilah